Kalau kau dah gagal sekali, kau jangan lambat. Kau jangan lambat bangun, kau jangan lambat lari. Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Moh Ngeteh bersama JJ Studio. Okey, kita sekarang ada tetamu undangan yang bernama Putra Sanusi yang banyak kali mencuba dalam bidang hiburan, bidang seni lah kan. Yang apa orang panggil ni? Tidak tahu erti kegagalan. Dia cuba audition sana sini, banyak-banyak audition yang dia cuba, tapi alhamdulillah membuahkan hasil akhirnya. Okey, jangan buang masa, kita bersama tetamu undangan Putra Sanusi. Sekejap. Ya. Putra boleh memperkenalkan diri? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Sanusi bin Roslan. Atau kawan-kawan panggil Putra Sanusi ataupun boleh panggil Uci. Saya asal lahir di Kuantan, di Pekan Pahang, membesar di Perak, Parit. Kampung di Perak. Kampung kat Perak. Boleh saya tahu kenapa namanya Uci, nak panggilan tu? Uci okey, sebenarnya nama saya Sanusi bin Roslan. Okey. Nama Sanusi ni sebenarnya ayah saya bagi. So saya pernah tanya kepada ayah saya lah. Okey. Sanusi tak maksud. So kenapa pilih nama Sanusi? Sebab saya tanya dia bagi tahu nama Sanusi ni nama kawan baik dia. Dulu nama kawan baik dia Datuk Sanusi Junid. Yang itu melekat Sanusi tu. Lepas tu yang Uci tu waktu saya kecil, waktu umur saya 2 tahun ke 3 tahun, bapak saya panggil Uci. Itu yang melekat Uci tu sampai sekarang. Oh, bukan, ini tak kena mengena dengan Menteri Besar Kedah. Bukan. Tak ada kena. Oh, ingat Kedah. Tak ada kena. Ingatkan idola tu. Tak ada kena. Okey, so boleh cerita dalam perjalanan hidup kan? First masuk dalam industri ni macam mana tu? Okay, first saya masuk dalam industri ni. Okay, saya berminat dalam industri ni dah lama. Sejak saya berumur 10 tahun. Sebab saya selalu tengok kalau tahulah Idola Kecil 3. Okey, Idola Kecil 3. Memang setiap kalau ada program tu saya sentiasa ada depan TV. Sebab saya ada minat dengan menyanyi, berlakon dan melawak. Memang sejak kecil lah? Memang sejak kecil. So bila kita nak pergi ke uji bakat tu, kita nak pergi audition, tak ada rezeki. Maksudnya kita pun walaupun kecil, kita pun daripada keluarga yang sederhana, bukan keluarga senang. So bila saya dah besar, saya sampai ke KL ni umur saya 17 tahun, saya start kerja. Lepas tu bila ada audition dekat Gimbal masa tu 2017. Ada audition mentor millennial 2017. Saya pergi, so tak ada rezeki saya. Lepas tu ada lagi buka audition mentor 7. Saya pergi juga, pun bukan rezeki saya. Saya try lagi Academy Voice Malaysia. Lepas tu beberapa uji bakat untuk filem dengan drama lah, tapi tak rezeki. Tapi bila dah start 2021 tak silap saya. Okey, 2021 saya 2020 saya join satu agensi ni iaitu Zulkasih. Saya join. Saya start di situ photoshoot and then dia yang first saya dapat job daripada Finas. Bermula dari situ. Oh. Tapi saya mencuba beberapa tahun tak ada rezeki. Bukan rezeki saya. Okey, saya nak tanya, dalam awak punya keluarga kan, ada ke sama bidang macam awak yang suka berlakon, nyanyi apa? Dalam family tu ada, cuma kita tak boleh nak bagi tahulah. Maksudnya dalam keluarga ada dalam industri. Lepas tu ayah apa? Inilah masanya boleh bagi tahu dekat audiens yang tengah mendengar ni. Tak boleh lah. Gas itu adalah privasi gas. Takut nanti pergi serang pula. Ya gas. Okay, sambung. Okay, ayah saya dulu pernah berlakon. Okay. Pada tahun 1994 ke 1984 saya tak ingat. Waktu tu filem Datuk Yusuf Aslam. Filem Wira Angkasa. Wira Angkasa? Yes. Tentang tentera tu? Betul, tentang tentera. Dia mengisahkan tentang Malaysia ni kena attack dengan komunis.
dengan tentera Jepun. Oh, memang anak seni lah ni, anak lari apa ni namanya? Lari tu ya, itu seni ya. Aku cakap pun dah tergagap lah ni. Okey, boleh sambung, sorry. Okay, saya start dalam berlakon ni komedi lawak pada tahun 2021. Saya lepas Covid. Kat Finas saya ingat lagi cerita tu, kalau tak saya cerita Singkom Yolatu bersama dengan arwah Abang Jafaon. Okey. Lepas tu Jiki dan Anik dengan Atu Zero. Bermula start situ lah. Lepas tu saya try pergi uji bakat drama, filem. Alhamdulillah saya beranikan diri saya untuk pergi ke audition tu. Kalau tak saya tak berani. Saya tak berani. Dia setiap yang kita melangkah ni mesti ada keberanian. Betul. Orang kata apa? Berani mencuba untuk menjadi lebih berjaya apa kan. Betul. Lepas tu okey saya sambung lagi. Okey. Cerita tak habis ni. Okey, waktu tu lepas habis tu dengan komedian Asika Yolatu. Lepas tu saya pun waktu tu ada audition Raja Lawak Awesome. Di pelbagai platform lah, dekat Kuantan, Johor, Penang dan KL, Shah Alam. Saya try yang dekat Kuantan, saya pergi naik motor. Pukul 6 saya dah gerak lah daripada sini. Naik motor pergi Kuantan? Betul. Semata nak pergi audition. Semata-mata nak pergi audition? Yes. Hebat lah. Ini namanya usaha. Bagus. Okey. Okay, bila saya pergi audition tu, bila saya tak dapat, saya rasa macam nak give up tau. So, uji bakat Raja Lawak. Cakap macam, menyesal aku datang. Menyesal lah. So, bila saya nak keluar pada pintu mall tu, ada dua orang pelawak ni. Iaitu Atu Zero dengan Ajak Shiro. Dia banyak bagi kata-kata semangat saya. Dia kata, kau jangan putus asa. Ada lagi, kau try, cuba lagi. Itu Ajak Shiro kata, Dik, kau boleh buat, Dik. Kau boleh buat. Aku suka dengan penampilan kau. Kau bawa diri kau sendiri. Kau dengan helmet kau yang kosong tu buat aku gelak. Cuma kau memula keyakinan kau tak ada dah naik pentas. Kau terlampau gugup, berdebar-debar. Siap itu tak apalah, saya pegang kata-kata dia. Sampailah satu hari tu saya berlakon dalam filem. Filem Juang tak saya, filem Juang. Filem Juang dengan One Sentif, gambar satu scene dengan Syafiqai. Itulah benda yang paling saya takkan lupa. Dengan filem Juang, main air hujan pukul 3-4 pagi. Lepas tu bulan puasa. Bulan puasa lah. Sama juga dengan filem One Sentif. Bulan puasa juga syuting. Betul, bulan puasa. Kita mainkan peranan sebagai kita bulan puasa nak apa, kita nak kejar cerita kan. Kita buat. Cakap rezeki tak salah alamat betul. Ya betul. Kita buat. Betul. Lepas tu ada persoalan tanya lagi? Ada lagi tak? Okey, waktu pergi Kuantan tu dapat lah. Yang mana untuk Raja Lawak 2 ni kan? Yang juara lawak. Ya. Yang juara lawak tu kita pernah pergi sekali kan? Kita pernah pergi sekali. Pernah kan? Pernah. Ya. Kita pernah pergi sekali. Gas, waktu apa ni Raja Lawak inilah partner saya gas. Pergi audition sama-sama dekat mana? Shah Alam. Shah Alam, Ion Tesco Shah Alam. Kat Shah Alam lah, Ion. Tu pernah. Tapi orang kata betul lah. Belum tercatat lagi kita punya rezeki kat situ. Mungkin next time kot. Sambung. Untuk minggu yang kedua kat Shah Alam. And then minggu yang terakhir dekat Ion AU2 Setiawangsa. Saya berjumpa dengan partner baru. Saya try. Alhamdulillah dapat KIV. Masuk KIV tu bukan dapat yes. Kalau yes tu dapat. Kalau KIV tu dalam pemerhatian lah. Lepas tu dalam 2 minggu, seminggu kita tiba-tiba dapat WhatsApp daripada rancangan TV tersebut lah. Tak perlu saya sebut. Rancangan TV tu lah. Tanah Hadap Jaya ke top 20. Road to final. Kita pun buat macam kita buat. Alhamdulillah minggu pertama jadi juara. Tak sangka. Minggu kelima keputusan dan minggu ke-8 keputusan tetap, kita berjaya ke top 10. Oh, okey. Alhamdulillah. Mungkin perjalanan saya terhenti di situ. Kenapa tu? Mungkin ada sebab-sebab tertentu daripada stesen TV. Kita tak tahu. Sekejap. Saya dengar audio yang kata stesen TV mana tu? Tak perlulah saya sebut. Saya tak perlu sebut. Jangan. Guys, kalau nak tahu mana, sila komen.
Okay guys, dia pun tak nak bagi tahu stesen TV mana. Jadi kita rehat sebentar. JJ Studio. Ketemu lagi kita dalam JJ Studio. Okay. Saya nak tanya, selama awak dalam hiburan ni kan, berapa kali awak gagal untuk awak mencapai kejayaan tu? Berapa kali saya gagal Ya. tak terkira. Tak terkira. Banyak terkira. tu guys. Banyak. Salah satunya Contohnya salah satu kegagalan saya. yang awak tak dapat lupa lah. Ini memang betul-betul awak mengharapkan ni, tapi tak membuahkan hasil. Kegagalan saya masa uji bakat mentor lah. Okay. Daripada pagi tunggu sampai ke malam. So tak dapat. Tu buat kecewa sikit lah. Tapi mungkin kita respect dengan keputusan juri. Mungkin cakap, kau kena belajar lagi lah. Kita respect. Mungkin kita pun ada silap. Kita expect benda tu, aku boleh dapat. Tak. Kita respect dengan keputusan juri. Waktu awak pergi mana audition mentor tu, jurinya siapa? Saya tak ingat lah juri siapa. Tapi dah lama dah, 2019. Saya tak ingat. 2019 dah lama lah. Dah lama dah. Saya tak ingat juri dia siapa. Tapi dia waktu dia cakap, awak gagal, jangan putus asa, teruskan berusaha. Dia ada juga cakap, jangan pernah jatuh. Kalau awak nak sesuatu, awak bangkit, awak bangun. Belajar daripada kesilapan, belajar daripada kegagalan. Betul tu. Orang kata apa? Gagal sekali tidak bermakna gagal untuk selamanya. Betul. Kita perlu bangkit, tunjukkan kita ni boleh. Kegagalan ni orang cakap, dia mengajar kita tau. Kegagalan ni mengajar kita erti tak putus asa, berusaha dan mengejar cita-cita kita. Ya, betul. Dan Apa yang kita inginkan, yang kita ingin mencapai lah kan, kita buat betul-betul, usaha betul-betul, insya-Allah ada rezeki. betul. Waktu awak pergi audition mentor tu, siapa yang mendorongkan awak untuk audition tu? Siapa yang mendorong saya audition Family. Family. Sebelum saya pergi audition, masa tu mentor, saya telefon dulu ke kampung. Kata mak, Cik nak audition ni. Doakan Cik semoga berjaya. Yang penting bagi saya, restu mak dan ayah. Ya, betul. Restu mak ayah tu paling penting. Setiap apa kau nak buat, setiap apa kau nak kejar, setiap apa impian kau nak berjaya, paling penting restu mak dan ayah. Betul. Restu diorang, doa mak akan dimakbulkan. InsyaAllah. Guys, sebelum dia sebelum dia terpilih untuk audition yang yang lawak tu kan, dia ni sanggup besok audition ni, dia sanggup balik kampung minta restu mak ayah dia. Betul tak? Waktu awak balik ke kampung tu, harapan awak cuma satu, restu, betul tak? Restu. Kalau tak boleh telefon pun, kalau boleh balik lah. Balik tu yang penting. Restu paling penting. Sebab saya sebelum masuk ni, saya telefon. Patutnya saya nak kena balik. Kalau balik pun mungkin makan masa kan. Sebab kita pun kaunter buka pukul 9. Kalau kita gerak malam, pagi esok balik, KL balik, mungkin kita tak berapa sihat, mata kuyup kan. Mungkin betul. Tak ada semangat. Lebih baik kalau tak nak balik, kita telefon. Tapi lebih baik balik pun okey juga bagi saya. Minta salam, cium tangan kan. Tapi saya telefon. Sebelum saya pergi, saya telefon. Minta restu. Restu tu yang penting. Yes. Restu paling penting. Betul. Kita walaupun buat apa sekalipun kan, restu mak ayah tu, kalau tanpa restu dia orang, tak berkat kerja yang kita buat. So ada lagi
apa yang awak rasa macam gagal lah dari hidup awak? Ya, awak tak apa. Saya pernah gagal sekali. Saya gagal tu memang saya terus betul-betul down. Memang semangat saya hilang. Hanya orang cakap family dan kawan-kawan je hanya ada. Sebab saya pernah gagal sekali. Memang saya cakap tak ada orang nak support. So family lah. Family adik-adik. Dia orang banyak support saya. Kau cik, kau semangat, kau kuat, kau teruskan. Setiap apa yang kau buat, kita doa, kau berjaya. Lepas tu saya ada kawan-kawan tau. Bukan dah macam kawan, dah macam sahabat. Dah macam adik-beradik. Dah macam, saya anggap dia macam abang saya sendiri. Walaupun beza umur berapa tahun, saya anggap dia macam abang. Dia orang banyak bagi sekali ada semangat kat saya. Dekat, kau pergi Haji, kau boleh buat, kau pergi. Kita orang support kau. Kau pergi je. Kita orang akan doakan kau, kita orang support belakang. Ya. Dia orang lah kata semangat. Walaupun saya cakap, saya daripada keluarga yang sederhana. Okay. Kau nak apa, kau kena usaha. Kau nak apa, kau kena beli sendiri. Bukan orang cakap olo-olo sana boleh dah cakap kan, kau beli susah tak duit ke? Kau beli barang pakai duit mak ayah. Betul. Kau kena senang. Kau dapat minta apa dapat. Yang kita orang ni Betul lah. usaha. Orang kata kawan senang dicari. Sorry. Kawan senang dicari, sahabat sukar untuk dicari. Betul. Jagalah sahabat kau. Ya, betul. Kawan ramah, lawan pun ramah. Sahabat boleh jadi musibat. Jadi apa lagi ni gagal? Saya gagal. Saya banyak gagal dalam pelajaran. Macam-macam lah. Gagal dalam pelajaran lah, tak apa. Aku pun sama je. Sebab saya belajar sampai tingkatan 3 je. Ya. Tak sampai tingkatan 5. Tapi saya ambil SPM juga. Waktu tu saya belajar daripada saya dah tingkatan 3 ambil PMR, saya masuk ke college, ambil dalam bidang otomotif SKM 3. Kemudian masa umur saya 17, saya pergi ambil SPM. Saya buktikan yang saya boleh berjaya macam orang lain. Tapi memang dah tertulis kita nak berjaya, kita kena ada usaha. Itu je. Okay, faham. Dan satu saya nak pesan pada orang luar sana, kegagalan, kalau kau dah gagal sekali, kau jangan lambat bangun, kau jangan lambat lagi. Kalau kau jatuh sekali, cepat kau bangun. Kau tersanul sikit, cepat kau bangun. Mendalam maksudnya tu. Betul tu guys. Bila kau dah gagal sekali, tak bermakna kau gagal untuk selamanya. Kau gagal hari ni, besok kau nak down, tak. Kau gagal hari ni, cepat kau bangun. Kau gagal hari ni, cepat bangun. Kau gagal hari ni, cepat kau nak bangun. Jangan kau gagal hari ni, malam kala aku bangun. Tak membuahkan hasil. Ya, betul. Tak membuahkan hasil tu semua. Jatuh, terus bangun. Yes. Jangan jatuh, delay dulu, lama delay, bangun, tak membuahkan hasil. Bangun kaki krem. Bangun kaki krem. Okay. Banyak lagi soalan aku nak tanyakan kau ni, tapi tak apa, kita rehat sebentar bersama JJ Studio. Jumpa lagi JJ Studio. Okay, soalan seterusnya aku nak tanya kau ni. Kau pernah berlakon? Okay. Dua filem ah? Betul. Filem Juang dengan Wan Sentif. Okay. Waktu kau dalam syuting tu, mesti ada banyak halangan kan? Ada kenangan manis dengan pahit. Okay. Apa kenangan manisnya? Okay, kenangan manis aku masa syuting filem Juang, waktu tu dekat Kelang. Kenangan manis aku tak dapat lupakan waktu main air hujan lah. Main hujan. Pukul 3-4 pagi. Masa bulan puasa tau. Main hujan, lepas tu macam biasa lah. Luka sini, luka sana kan. Kita jadi scene sebagai watak accident, penuh darah dengan hujan. Kita duduk barang ni.
Air hujan beruk. Don't stop. Waktu tu aku cakap, alamak, inilah kenangan manis aku tak boleh lupakan. Main hujan berantau macam tu, betul orang datang, cik okey tak, cik okey tak. Kita kenangkan kenangan manis yang satu lagi tu. Yang manis dia time ada crew production, kru dia dah habis shoot kan. Ada sama ni lah, Amoy perempuan. Adik, are you okay tak? Ambil tawa lak kepala, lak rambut. Masa awak kena terlalu penedon nanti demam. Menang besar Itu memang kenangan kan. manis. you ambil ini ubat, you telan tau, nanti penedon nanti demam. Macam mana mau sambung syuting, kita ada lagi 3 hari dekat sini. Okey lah. Lepas tu dia ambil akhir raya yang angin tu. Kering kan, dia keringkan baju, kasut kita, rambut kita kan. Dia keringkan lah. Itu kenangan manis yang aku tak lupakan lah. Hebat. Cerita Juang dia mengisahkan kisah apa? Tahu Filem tu? Juang ni dia mengisahkan pasal waktu ingat COVID-19. Dia mengisahkan tentang kita punya pejuang-pejuang negara, iaitu polis, doktor dan doktor-doktor nurse yang KKM. Dia juga mengisahkan tentang pasal mereka yang jaga kita daripada keluar waktu PKP. Dan doktor doktor ni orang cakap menjaga kita daripada kena penyakit COVID. Kisah tu yang dia ambil dan dia orang buat filem. Dia tujukan kepada foreigner lah. Betul, dia tujukan kepada frontliner. Yes. Lepas tu lagi satu apa, one sensitive. One sensitive kenangan manis yang aku tak dapat lupakan. Time dekat mission bank. Kau buat acah-acah pergi bank, kau duit betul. Tapi sebenarnya tak ada duit kan? Kenangan manis aku lah. Pergi ke bank, banyak duit ni, bawa beg besar ni. Aku nak pergi keluar duit ke bank ni. Keluar duit, pergi, alamak kan. Lepas tu macam mana kira kau adalah pelakon lelaki, pelakon perempuan kan. Ya betul. Lepas tu kita duduk sebelah dia. Memang duduk sebelah aku tu memang awet dah lawa kan. Itu Ada juga pekerja bank sekali. Ada kan? Ada betul. Kenangan manis aku yang aku tak lupakan, paling aku tak lupakan, aku dapat berlakon dengan Syafiqai. Itu kenangan manis aku. Hero apa panggil ni? Idola kita semua, Syafiqai. Walaupun pelakon ekstra, dia Syafiqai ni dia punya prinsip memang okey lah. Kalau tak tahu dia minta, kau buat macam ni, itu paling aku tak lupa kenangan manis aku. Lepas tu kalau kau cakap aku kenangan pahit yang tak dapat aku lupakan, waktu filem Juang, halangan yang aku tak dapat lupakan lah. Masa nak pergi filem tu, masa berlakon kan kat Kelang, macam-macam halangan aku hadap. Kereta kau rosak, lepas tu kau nak call production, buat cik, saya punya kereta problem ni, aku tak kira, aku nak kau datang juga, aku tak boleh tukar orang lain. Cubalah tunggu terlanyak kereta walaupun rosak. 3 hari kereta tu kat sini, 3 hari. Tu lah. Ya, dah last minute nak tukar pelakon apa memang sakit bhai. Betul. Lepas tu kalau bagi aku filem Awas Sensitif, halangan dia terlalu banyak, 2 atau 3 halangan. Sama juga aku pergi naik motor je, tayar pecah satu. Dia pun WhatsApp, kak saya tak datang ni kak, saya lewat sikit boleh? Tak apa, janji kau datang. Satu. Yang kedua, dah elok tayar tu dah tampal. Depan lagi, rantai pula putus. Halangan lah tu. Tak apalah, kita jalan nak dekat sampai tu, kita tertinggal satu baju wardrobe kita sendiri. Sebab dia cakap kalau boleh baju wardrobe bawa sendiri, walaupun dia ada sediakan, tapi tak kita pakai, kita bawa sendiri. Sampai sana, alamak kak, baju wardrobe saya tertinggal lah. Macam mana boleh tinggal, akak dah pesan. Itu halangan. Memang halangan masa bila film sensitif. Nasib baik dia cakap, tak apa, kau ada baju apa? Aku ada baju kemeja warna merah, kau pakai lah. Sampai pada pagi, sampai ke malam aku bawa baju tu pakai, tak payah tukar. Masa tu you shoot kat mana tu? Masa tu dekat area Aswara. Ada satu bangunan tu dekat situ. Ya, nak balik ambil baju, dah buang masa kat situ, betul tak? Betul.
Waktu awak shoot apa kan, pernah tak kena maki ke kena marah dengan Pernah. pengarah apa? Dalam cerita Wasanti aku pernah kena maki. Saya pernah kena maki, kena marah. Masa scene mompak, kita patutnya kena menengok cepat. Kita menengok slow. Ni macam orang kena mompak. Bila kau duduk the box senjata kan, kau tembak atas, semua menerap. Kita menerap macam biasa. Pada patut kita kena perbab terus. Aku pernah kena marah. Itu first time orang Malaysia marah. Aku buat betul-betul lah. Tapi aku belajar. Belajar kesilapan aku buat. Aku buat betul. Sama juga dengan filem Juang. Filem Juang, kalau nak katakan, berapa take juga. Tapi kesalahan aku sekali. Lepas tu adalah kesalahan daripada extra lain. Bukan nak kata kita bagus, tak. Kita pun tak bagus. Kita pun belajar dari kesilapan. Waktu tu main hujan. Itu memang production mahal betul-betul. Sebab dah pukul 4. Lepas tu kita pun nak sahur dah pukul 5 betul. Cakap, berapa kali nak take ni? Aku dah cakap latih lah. Aku ni berapa kali aku mandi hujan ni? Aku dah terbaring macam ni lah ni. Nak mandi hujan ni. Berapa kali mandi hujan, take, cut. Berapa take tu? Cakap aku cari, aku buat betul lah. Kau penat, aku penat. Oleh pun penat. Ya betul. Oleh penat, aku penat. Dengan production pun penat. Dia pun set up kita baik, kita buat betul-betul lah. Kita semua bagi tahu kan. Dia pun tak apalah bang, saya tak buat. Last tukar scene. Dia punya scene orang ambil. Aku cakap dah hati. Alhamdulillah. Tak ada aku mandi hujan lagi. Ya betul. Kalau tak berapa banyak tin kat situ dah buang masa dah. Sebabnya aku pun ada juga buat video apa kan. Banyak tit. Aduh, buang masa kat situ. Banyak lagi scene yang tak siap lagi. Betul, faham. Ya betul. Okay. Oh, itu kenangan manis dengan pahit lah. Betul. Tak dapat dilupakan. Tak dapat lupakan. Kenangan tu. Okay. So ada apa-apa lagi kenangan? Kenangan aku dalam diri lawak lah. Walaupun orang tak kenal, walaupun orang kita ni nama tak belum naik lagi, mungkin ada beberapa orang yang kenal kan, macam dekat platform macam Facebook, TikTok, Instagram kan. Kenangan manis aku kan, aku bersama sahabat aku lah. Rakan perjuangan aku dah atas pentas, Faizal Syauqi. Masa tu dia hari rehearsal, hari Jumaat rehearsal, hari Sabtu tadi rehearsal pagi. Aku boleh keluar pada stage masa rehearsal. Dia patut dekat on stage dalam berapa minit, dalam 4 minit setengah. Oh ya betul. Dah 5 minit. Aku boleh keluar. Aku duduk dalam stage tu, aku tengah buat set up, aku nak buat punch, aku boleh keluar. Aku tinggalkan kawan aku kat situ. Partner tu lah. Aku tinggal pandai aku dalam tu. Bayangkan. Aku keluar otak aku jadi bela. Aku kosong, blank. Aku dah sampai belakang, aku keluar. Aku cakap, apa benda aku buat siap? Aku tinggalkan member aku situ. Seorang-seorang. Dia boleh jadi biru. Ya, biru dah member atas pentas seorang-seorang, apa yang nak buat je. Dia dengan cameo tau. Masa tengah cameo masuk, aku boleh lari belakang stage. Aku cakap, apa bodoh aku buat ni? Padahal jalan cerita tak habis lagi tu. Ya betul. Yang tahu jalan cerita aku dengan dia. Macam mana set up dia. Aku nak bagi punchline, dia set up punchline, aku set up dia punchline. Tiba-tiba Kimi masuk. Aku punya part tu aku cakap, kejap. Aku cakap tunggu kejap. Aku lagi belakang. Aku menung kejap. Apa aku punya line lah. Aku punya otak jadi blank. Kosong tu. Lepas tu aku tengok belakang, member aku tengah main dengan cameo ni. Main, lari je lah cerita. Rasa baik rehearsal. Lepas habis tu, production datang panggil. Ada sekali keluar. Bodoh. Kau buat apa? Kau tinggalkan partner kau dengan cameo. Yang tahu jadi cerita kau dengan partner kau. Faizal ni. Betul. Faizal Syauqi ni. Cameo masuk, dia tahulah kerja dia macam mana kan. Dia nak set up macam mana. Lepas tu dia set up tu, kita bagi punchline, kita set up, dia bagi punchline lagi, tak tahu lah kan. Itulah kerja dia, cameo. Yang aku ni, sampai member aku cakap, Faizal cakap, kau masa lepas habis kena marah kan dengan production semua tu kan. Pergi belakang, kau sekejap lagi kalau kau buat hal lagi keluar macam ni, aku heret kau tengah-tengah kita live,
Ada audience, ada juri, aku hate keluar tu. Aku tak main-main. Dia Faizal. Ya Faizal. Lepas tu dia datang dekat aku, dia bising. Relax je cik. Elok. Itu lah. Cakap okey je, aku kebat baik je. Alhamdulillah. Masa tengah live kat tu, aku boleh buat yang terbaik. Sebelum jumpa juri, sebelum jumpa audience, sebelum masa kita orang hari sound check sekali dengan rehearsal. Lepas tu petang tu dah buat last record lah kan. Lepas tu dapat komen yang positif lah daripada juri. Masa tu juri Sofi Jikan dengan Opi Zami. Aku pun dia cakap, kau punya tempo cun, kau punya punchline cantik, kau punya setup cantik. Lepas tu komen dengan cameo okey, tak ada yang cakap cameo sini kau pergi lah sana, cameo sini kau pergi sini. Lepas tu jalan cerita semua smooth dan cantik, delivery pun cantik. Masa dah habis kan, dah untuk dah 5 kumpulan ni buat persembahan. Ada kumpulan set band, Raja Wali, KB, Timbul dengan kumpulan aku Very Respect FYP. So dah untuk panggil semualah, untuk beritahu siapa yang juara minggu pertama. So dah sebut-sebut, tinggal 2 kumpulan ni. Ada kumpulan aku, Very Respect FYP dengan kumpulan Raja Wali. Lepas tu aku dengan member aku pun berdebar latihan. Dapat undur pun tak kisah. Kalau juara pun alhamdulillah, kita dah buat cuba yang terbaik. Ya betul. Lepas tu dengar cakap juara minggu pertama Very Respect FYP. Aku terkejut je. Aku memang terkejut. Tak sangka orang cakap. Ya, tak sangka boleh juara Padahal pagi tu kita dah buat hal. Ya. Lepas tu rehearsal tu dah buat hal, dah apa. Malam tu bila dia umum juara, jadi macam malam tu muncul cakap alhamdulillah kan, buat terbaik kan. Sampailah production ada kru kan. Bila kau buat hal di maki-maki benda ni, dia panggil aku, corporation panggil aku itu, dia panggil aku tak ingat Jam. Dia panggil aku Jam. Dia jam sebab aku jam kat atas stage. Aku tiba lari. Lepas tu ada corporation kat, Jam, boleh pula kau buat. Jam, boleh pula kau buat. Amal production kat dia. Okey Jam, kau okey Jam. Kau ambil, kau belajar dari kesilapan kau Jam. Dia panggil aku melekat nama aku kat corporation Jam. Lalu panggil Uci. Tiba dah aku dia bela, dia panggil aku Jam. Aku belajar dari kesilapan tu untuk aku bawa ke masa live. Aku bawa tu record. Kau 5 kumpulan ni ada Viral, Raja Wali, KB, Timbul. Dia cakap aku, cik kau boleh buat cik. 5 kumpulan ni memang dengan partner aku cakap kau boleh buat cik. Kau jangan gugup, kau jangan gementar, boleh buat. Itulah masa sebelum naik tu. Biasalah kita sebelum naik kita macam doa dulu kan. Ya betul. Alhamdulillah, jaya buat. Juara minggu pertama. Itulah kenangan pahit yang aku tak dapat lupa. Tapi kenangan manis aku bersama rakan-rakan aku lah. Perjuangan dengan kumpulan-kumpulan lain, Raja Wali. Sebelum kita nak masuk tu, masa content check, kita duduk sekali. Duduk semua. Maksudnya first day tu content check, kita tak kenal satu sama lain. Memang tak kenal. Start situ kita orang kenal, kita buat grup. Terus buat grup. Apa masalah semua kita tu. Apa yang cerita tak ngam semua kita. Dia orang ni dah akan bagi tahu part ni tak betul lah. Part ni tak betul lah. Dia akan cuba cakap apa, double check balik. 5 kumpulan ni. Tapi mungkin ada beberapa orang cakap orang tu tak kena dengan kita punya cerita, tak kena dengan kita, tapi kita cuba try, lepas tu kita dapat bagi tahu dia. Try kita buat bagi tahu dia. Dia nak tahu juga kita jalan cerita macam mana. Lepas tu kita pun tahu dia jalan cerita macam mana. Tapi jangan bersama. Jalan cerita tu jangan sama. Kalau sama kita kena tukar jalan cerita lain pula, dah lain lah. Ya betul. Mana ada live Sabtu nak cari cerita seminggu. Cerita berapa minit nak cerita seminggu. Mau tak jam mau tak kau? Ya, kadang-kadang aku dengar lah, betul lah. Jalan cerita dah buat dah. Betul. Lepas itu time depan juri apa, dia tak ngam di hati, dia suruh buat jalan cerita baru. Yes. Itu lagi sakit bang. Betul. Kan? Betul. Yes. Memang bagi orang cakap nak jadi pelawak ni bukannya mudah. Ya betul. Jadi pelawak bukannya mudah. Kena cepat. Okey. Seperti biasa, kita rehat sebentar.
sama JJ Studio. JJ Studio kembali. Okey, kita dah sampai penghujung dah ni. Jadi aku nak tanya kau kan. Dalam hidup kau kan, ya, dalam kau punya ada apa panggil ni? Halangan, cabaran, suka duka. Yang mana kau rasa yang boleh bagi kau semangat, yang boleh bagi kau teruskan ke depan? Okay. Ada kata-kata sikit ke apa? Kata-kata aku simple je. Kau kalau nak berjaya, kau masuk bilik. Ibarat dalam bilik kau ada lampu, betul? Betul? Ya betul. Lampu tu gunakan switch. Ya betul. Bila kau buka, lampu tu akan cerah. Bila kau tutup, lampu tu gelap. Tapi bila besoknya kau buka lampu tu, buka switch, tekan switch, lampu tak menyala. Cepat-cepat kau tukar. Kau cepat-cepat tukar lampu ni. Kalau kau biar gelap, macam tu juga masa depan. Bila kau nak lakukan sesuatu tapi kau tak usaha, kau takkan dapat. Bila kau dah tukar lampu yang baru, kau tekan switch, lampu tu bercahaya, cerah. Itulah masa depan kau. Mendalam tu yang penuh maksudnya. Sampai ke hati. Betul je. Kita Betul, ni betul. ibarat macam lampu. Ya betul. Bila kau tutup switch, gelap. Gelap. Bila kau buka, cerah. Kalau lampu tu rosak, cepatlah kau tukar. Ya betul. Janganlah kau biar je kan. Kau biar lama. Kalau biar tak guna juga je. Benda tu akan gelap. Macam tu juga dengan perjalanan hidup kau. Bila kau tak tukar, gelap. Bila kau dah tak nak tukar, bilik tu gelap. Sampai bila-bila, masa depan kau pun gelap. Bila kau dah tukar lampu tu baru, lampu bilik tu cerah, masa depan kau akan cerah. Akan cerah. Akan ada perubahan di situ. Dari gelap ke cerah. Itu aku punya metafor lah. Metafor aku. Metafor. Betul. Oh betul-betul. Metafor. So, untuk korang yang dekat luar sana tu, kalau ada impian dan cita-cita yang kau nak impikan, kejarlah dia. Ya, kejar. Jangan cakap sekadar mulut. Esok ada audition ni, aku nak pergi, tapi tak pergi. Biar orang kata kita, biar orang mengata kita sekeliling, biar orang cakap kau tak payah pergilah, kau tak ada bakat. Diorang hanya berkata-kata, pakai mulut. Tapi kita pergi. Betul. Kita buat. Kita usaha. Jangan orang cakap, ambil dia punya kata-kata untuk downkan kita. Ya betul. Untuk bagi kita jatuh. Jangan. Bagi aku, kalau kau ada impian, kau kejar. Kejar dia sampai dapat. Kejar sampai dapat. Orang kata apa? Pergi mampus lah mulut orang. Dia yang banyak cakap tu kan suruh dia buat. Tengok macam mana, boleh ke tak kau? Ini cakap lebih, buat tak nak, tak tahu. Tu lah. Betul. Okey, itu sajalah podcast Moh Ngetih kita pada hari ni. Aku pun baru lagi ni sebenarnya. Jadi aku harap korang audience yang mana tengok podcast ni subscribe lah. YouTube JJ Studio 69. Ini baru first ni podcast. Tak tahu kalau podcast ni okey, komen okey. Kalau tak okey, komen juga. Komen lah yang okey-okey lah. Jangan komen kecam. Baru first time ni. Jadi kita akan berjumpa lagi podcast seterusnya dengan tetamu undangan, tak tahu siapa. Okey, kita akan berjumpa lagi. JJ Studio. Moh Ngetih. Alright. Assalamualaikum.